My name is Adat Ariana. I am citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli force. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. Awal pagi 2 Oktober 2025 adalah detik yang telah menarik perhatian seluruh dunia, di mana ketika itulah kita tengok bahawasanya Global Smoke Flotilla telah menghampiri perairan Gaza, dan pada ketika itu satu persatu kapal GSF ni telah pun ditawan oleh tentera rejim Zionis. Dan GSF ni terdiri daripada semua aktivis-aktivis daripada 46 buah negara di seluruh dunia, tidak kira daripada negara barat maupun negara Nusantara. Delegasi Malaysia telah menghantar 23 aktivis-aktivis, termasuk di kalangan influencer, public figure ataupun pendakwah, contohnya seperti kita tahu Piur Rahmat, The Helmis, Adik Ariana, Farahli dan beberapa lagi orang-orang, memang orang kuat dalam memperjuangkan kebebasan Gaza maupun Palestin. Telah dikabarkan kesemuanya telah ditawan, dan kapal-kapal, ada setengah kapal telah pun dibawa ke perairan ataupun di pelabuhan Ashdod, dan semuanya telah dibawa ke penjara tahanan terketat ataupun terbesar di Israel. Walaupun kita tengok kesemua kapal-kapal ataupun 500 aktivis-aktivis di seluruh dunia, 46 negara telah ditawan, ini bukan satu kegagalan untuk tujuan utama Smoke Flotilla kali ini. Ini sebenarnya baru permulaan, baru saja bermula, dan ini bukan salah satu strategi lah yang kita nampak, di mana kita tengok penumpang yang sebelum ni kebanyakan dan hampir kesemuanya merupakan aktivis-aktivis ataupun orang yang terkenal ataupun orang yang dikenali, public figure. Di Indonesia kita semua kenal Farahli, Adik Ariana, Piur Rahmat, Ustaz Ahmad. Kesemuanya ditahan, telah pun dibawa oleh tentera rejim Zionis, dan bantuan yang telah dibawa itu gagal sampai ke perairan Gaza. Sebenarnya kita silap. Ya, semestinya kita nak bantuan-bantuan itu sampai, dan sudah semestinya di dalam kapal, setiap kapal ada makanan, ada ubat-ubatan, dan kita nak kapal-kapal itu semua sampai. Tapi rancangan GSF pasti telah disusun dengan rapi sebelumnya, dan Allah Ta'ala juga membantu. Walaupun telah ditahan, nampak perhatian dunia telah pun beralih kepada GSF ni, kepada Global Smoke Flotilla. Di seluruh dunia kita tengok pada hari ditahannya GSF ni, tak kira di Jerman, di Itali, di Sepanyol, di Turki maupun di Malaysia sendiri, ramai turun menunjukkan solidariti terhadap perjuangan GSF maupun perjuangan yang telah lama kita nak, iaitu kebebasan Gaza dari kezaliman tentera Zionis. Jadi sebenarnya objektifnya pertama sekali telah berjaya menarik perhatian sedunia, di mana makin saban hari, makin hari orang makin lupa tentang kesengsaraan saudara kita. Jadi kembalinya ataupun hype-nya pun terjadinya kerana GSF ni telah membuka mata ramai pihak di seluruh dunia, dan kita nampak sebenarnya Israel ni dalam tekanan. Kita sedih di mana anak-anak G ni tunggu kehadiran kapal-kapal daripada GSF, tapi Allah Ta'ala ni Maha Besar, Maha Berkuasa. Ketika di mana semua kapal-kapal tu ditahan, seluruh tentera rejim Zionis ni telah fokus mengalih perhatian kepada kapal-kapal GSF. Dikabarkan ikan-ikan banyak ke perairan pantai, dan orang-orang G, saudara-saudara kita di G itu dapat menangkap ikan tanpa gangguan daripada tentera-tentera rejim Zionis. Dalam pada masa yang sama, ketika GSF ataupun kapal-kapal Global Smoke Flotilla ni ditahan oleh tentera rejim Zionis, 100 aktivis-aktivis dari negara barat cuba untuk membuat protes sempadan di sebelah darat. Today we are in solidarity with the Smoke Flotilla, trying to break the siege by sea and us by land. شو بدك تفيسك؟
Dan kita nampak pada ketika ini, setelah gelombang yang pertama itu, iaitu daripada public figure ataupun aktivis-aktivis yang lain, telah pun berjaya menarik perhatian dunia. Walaupun telah ditahan, dikhabarkan, telah pun dibebas, 23 delegasi Malaysia pun telah dibawa ke Turki dan dibebaskan untuk dibawa balik ke Malaysia. Gelombang 2 dan gelombang 3 sedang menuju ke G. Gelombang kedua ketiga ni daripada pakar-pakar perubatan, doktor-doktor, psikologis, orang yang hebat sedang menuju ke G. Dan kita harapkan dan kita doakan supaya kapal-kapal mereka pula akan sampai, yang sebenar-benarnya membawa banyak bantuan-bantuan pada gelombang kedua ketiga ni sampai ke perairan G. Walaupun kita tengok banyak propaganda ataupun banyak manipulasi yang telah dibuat oleh Anatullah ni, aktivis pro-Israel pun ada buat video, dia telah menunjukkan bahawasanya kapal daripada JSF ni tak ada perbuatan pun. Dan Menteri Pertahanan Israel sendiri telah memprovok semua tahanan-tahanan ataupun semua aktivis-aktivis JSF ni dengan mengatakan semuanya ialah teroris, mengatakan kapal-kapal ni semua adalah kapal untuk membawa pesta, sangat-sangat menunjukkan yang diorang ni pengecut. תומכי רוצחים. אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה פה? הספינה שלהם, המפכ"ל בדיוק פנה לי את זה, אחרי נתפקד בחוץ דרום. מחפשים כאן סיוע הומניטרי. יש כאן מטרנה אחד, אגב, מטרנה אחד, כמו שהמפכ"ל אומר, מדינת עוד חינגה הכי גדולה. איזה חינגה יש כאן? לא סיוע ולא הומניטרי. Their boats? Yes, this is an interception. A war crime is happening right now. Please sound the alarm. There's a drone right above us, lighting this light. Jamming our comms. They're saying random stuff just to jam our communication. Hanya orang-orang biasa, hanya bawa makanan, susu, perubatan, ubat-ubat telah diserang dengan tentera-tentera yang serba lengkap dengan senapang-senapang senjata-senjata yang serba canggih. Kita yang di Malaysia ni, sampaikan doa kalian semua dan keep untuk bersuara, speak out sekarang, jangan bagi senyap, teruskan perjuangan ni, share apa-apa saja maklumat, video-video, bukti-bukti yang menunjukkan yang tentera Israel ni sangat-sangat pandai memanipulasi media. Dan sekarang kita pun ada tanggungjawab untuk membantu perjuangan ni, kerana apa, yang di sana ialah saudara kita sama Islam. Bantu dengan cara kita tak mampu untuk ke sana, bantulah dengan berdoa untuk share. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantulah untuk membuat kebaikan, iaitu dengan share apa saja berkaitan dengan Sumut Flotilla ni atau perjuangan untuk membebaskan G ni. Doa supaya kemenangan itu akan menjadi milik saudara kita di sana. Ada sebut dalam hadis yang maksudnya siapa yang tidak mengambil tahu tentang urusan umat Islam, maka dia bukan di kalangan mereka. Jadi kita bantu dengan cara kita berdoa, share banyak-banyak. Sekarang gelombang kedua ketiga sedang berjalan, kita tahu update macam mana perjalanan, dan alhamdulillah untuk dua ketiga delegasi Malaysia telah dibebaskan, dan kita masih lagi boleh bantu dengan cara iaitu bantu dengan membuat sumbangan di website Global Sumut Flotilla ataupun di Sumut Nusantara. Nampak kutipan memerlukan lebih kurang 7 juta ringgit. Boleh bantu untuk membuat sedikit sumbangan, kecil-kecil RM10 sehingga apa saja amount yang kita mampu. Dan boleh bantu juga dengan beli merchandise di website Sumut Nusantara, beli yang original supaya merchandise itu pun disumbangkan kita terhadap perjuangan Global Sumut Flotilla, perjuangan untuk membebaskan saudara kita di G. Firstly, thank you for Turkey for the accommodation and good support. We are from Malaysia, love you all and keep free Palestine, inshallah. Israel is very bad, Israel is not good and we need to boycott Israel, okay? Hi.